Rupanya sembelit ni senang je nak cuci. Tapi ramai orang ingat benda ni biasa je. Aku dulu pun macam tu. Bila 2 hingga 3 hari tak buang air, aku ingat normal. Biasalah, mungkin kurang minum air, mungkin salah makan. Tapi makin lama makin jadi. Nak ke tandas tu ada, tapi bila duduk susah nak keluar. Kalau keluar pun sikit-sikit je, keras. Lepas tu perut still rasa penuh. Yang paling penat, satu badan rasa tak selesa, perut jadi tegang, angin banyak, sendawa pun kerap. Kadang bangun pagi pun rasa berat lagi. Makan sikit je dah rasa buncit. Malu nak cerita benda macam ni dekat orang. Sebab orang nampak macam kecil je. Tapi yang kena je tahu, bila sembelit ni jadi selalu, mood pun jadi lain. Badan rasa malas, kepala pun serabut. Aku ingat punca dia sebab makan je. Rupanya bukan semata-mata tu. Bila aku cuba faham betul-betul, sembelit ni banyak kaitan dengan usus yang dah tak stabil. Bila sistem penghadaman perlahan, najis lama mula terkumpul. Angin pun terperangkap. Sebab tu perut rasa penuh, keras dan badan jadi tak ringan. Masa tu baru aku sedap. Kadang masalah bukan pada makanan je, tapi sebab dalaman kita dah lama tak dijaga. Satu hari, kawan aku cerita pasal herba lendir raja. Dia cakap orang dulu guna untuk bantu tenangkan sistem penghadaman dan lembutkan keadaan dalam usus. Sekarang dah ada dalam bentuk kapsul lendir raja. Senang nak amal, tak payah susah-susah. Aku pun cuba. Dalam beberapa minggu, nak buang air jadi lebih mudah, perut pun tak tegang macam dulu, rasa penuh tu makin berkurang, badan pun jadi lebih ringan. Baru aku faham, kadang sembelit ni nampak macam masalah kecil. Tapi bila dibiarkan, satu badan boleh rasa tak kena. Kalau korang pun ada masalah macam ni, 2-3 hari tak membuang, perut keras, angin banyak, jangan buat tak tahu. Cuba tengok balik keadaan usus tu dulu. Kan? Kalau nak bantu jaga sistem penghadaman dengan cara herba, boleh try kapsul lendir raja ni. Dekat beg kuning tu tengah ada promo lagi.